meniaga. Tapi tak mesra pelanggan. Masam je muka dia. Benci. Buat apa mu ni? Siapa pula masih muka? Alah, tempat saya beli kuih sagu tadilah. Aku tanya, dia tak jawab. Sebab saya minta kuih sagu, dia tak bagi saya kalipak. Dia ada masalah kot. Boleh puasa ke? Tak cukup rehat tu. Alasan. Orang lain puasa juga. Lagipun, dia kan peniaga. Mana boleh masam muka? Kita ulang selawat. Ingat-ingat ibu nak lupa. Hello. Waalaikumsalam. Benar Mat? Hah? Matai? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, itu lah itu. Harap mau idak bersabar mak mata. Okey, nak ke malam itu. Assalamualaikum. Bang Siap. Kenapa tu? Innalillah. Ada kematian ke? Kamu dengar ke apa yang saya cakap tadi? Abang Siap ni tanya pula. Tahu tak suara Abang Siap ni satu kampung boleh dengar. Tak guna mic pun tak apa. Oh. Ni kawan saya yang jual sagu dekat bazar tu, dia sedih sebab ada berita kematian. Tapi dia gagahkan juga dengan niaga lah demi kelangsungan keluarga dia. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Siapa mati? Kucing dia. Kucing dia. Miau 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 miau. Miau 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 miau. Tak kisahlah siapa bawa mati. Yang penting kita ni semua kena sangka baik dekat orang. Lebih-lebih lagi, lo ni boleh puasa. Ya, betul tu. Tak apalah kan kalau muka masam sikit pun asalkan kuih dia manis. Saya ada idea. Apa kata kalau saya jumpa mana-mana je penjual, saya tanya dulu, kamu ada masalah tak? Baru saya beli. Datanglah